Adakah emas sesuai dijadikan aset untuk simpanan jangka panjang? Jika anda masih ragu-ragu dengan potensi emas, jom saya kongsikan 5 kelebihan emas sebagai simpanan dan juga pelaburan. Yang pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Saya nak bagi contoh mudah, nilai emas sejak beribu tahun dulu tidak pernah jatuh kosong. Walau apa jua keadaan ekonomi sekalipun, emas tetap bernilai. Yang kedua, aset fizikal yang mampu milik. Jika kita nak beli tanah ataupun rumah, tak boleh beli sikit-sikit. Perlu ada modal yang besar. Tapi emas, kita boleh beli sikit-sikit. Contohnya, 1 gram dengan modal sekitar 500 lebih. Sudah boleh dapat 1 gram emas. Yang ketiga, kekayaan dalam tangan anda. Bila kita simpan emas, bermaksud kekayaan ada dalam tangan kita. Kita boleh jual ataupun pajak bila-bila masa jika perlukan duit. Yang keempat, aset mudah alih. Sifat emas yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana saja, memudahkan urusan pemiliknya. Jika kita berpindah ke tempat baru mahupun keluar negara, boleh saja bawa emas bersama anda. Emas tetap laku di mana-mana di seluruh dunia. Dan yang kelima, tiada siapa yang tahu emas satu-satunya aset yang tiada rekod dalam sistem keuangan. Maksudnya, tiada siapa pun tahu berapa jumlah simpanan emas yang kita ada. Asalkan anda ada bajet untuk simpanan 2 tahun ke atas, sesuai dialihkan kepada simpanan emas. Nak saya bantu anda buka akaun emas bersama Public Gold? Boleh isi bawang sign up untuk saya bantu anda sekarang juga.